Tahun 2026, Indonesia dah keluar 500 juta ringgit untuk program Garuda Muda mereka. Malaysia, kita masih bergaduh pasal gaji pemain U23 yang tak sampai RM3,000 sebulan. Dan yang paling menyakitkan, kita bukan tengah kalah dengan Jepun atau Korea. Kita tengah kalah dengan negara yang kita pernah tewaskan 6-0 masa zaman kegemilangan kita. Cuba teka siapa? Ya, Indonesia. Negara yang pemain bola sepak mereka sekarang dibayar lebih tinggi dari doktor muda di Malaysia. Kalau you tengah dengar sekarang, tolong buktikan satu benda salah untuk saya. Kawan saya dari Singapura cakap, video macam ni takkan dapat perhatian sebab orang Malaysia lebih suka tengok drama dari realiti. Tapi saya percaya, kita masih ada yang kisah pasal masa depan bola sepak negara. Tunjukkan yang kita peduli. Assalamualaikum. Jom kita buka mata sikit. Masa Piala AFF 2024, ramai yang celebrate bila Malaysia tewaskan Timor Leste 3-1. tapi you tahu tak, Indonesia masih yang sama menang 4-0 atas Myanmar. Dan pemain muda mereka berumur 19 tahun dah dapat tawaran dari klub Eredivisie Belanda bernilai hampir 8 juta ringgit. Nama dia Rizky Ridho dan gaji bulanan dia sekarang lebih tinggi dari gabungan 5 pemain muda Malaysia. Ini bukan cerita dongeng. Ini realiti pahit yang kena kita telan. Sekarang ni ramai yang tanya, macam mana Indonesia boleh maju pesat sangat? Jawapannya mudah tapi menyakitkan. Duit dan visi jangka panjang. Liga 1 Indonesia sekarang, nilai kontrak hak penyiaran mereka cecah 180 juta ringgit setahun. Malaysia Super League, kita dapat 32 juta ringgit je. Beza tu hampir 6 kali ganda. Dan dengan duit tu, Indonesia buat apa? Mereka bina akademi bola sepak di 34 provinsi, setiap satu dilengkapi dengan padang bertaraf FIFA, gimnasium dan asrama untuk pemain muda. You nak tahu yang lebih pedih? Sponsor jersey utama kelab terbesar Indonesia, Persija Jakarta, bayar 22 juta ringgit setahun. Johor Darul Tazim, kelab paling kaya Malaysia, dapat 12 juta ringgit. Ini bukan sebab Persija lebih famous, ini sebab mereka ada 78,000 penonton datang setiap perlawanan. JDT kita, purata 15,000 je. Stadium Gelora Bung Karno penuh, sampai orang sanggup berdiri 90 minit, sementara stadium kita ada kerusi kosong, walaupun tiket RM15. Tapi biar saya bagi you satu perspektif lain. Indonesia memang maju, tapi kita sebenarnya tengah jatuh ke belakang dengan lebih cepat dari mereka maju ke depan. Tahun 2015, ranking FIFA Malaysia dan Indonesia hampir sama. Kita nombor 157, mereka 159. Sekarang 2026, Indonesia dah naik ke ranking 126. Malaysia, kita jatuh ke 143. Dalam masa 11 tahun, jurang tu dah jadi 17 tangga. Dan bila you kira momentum mereka sekarang, 2030 nanti, mereka mungkin dah masuk top 100 dunia. Kita mungkin struggle nak kekal dalam top 150. Mari kita bincang pasal dana dan perbelanjaan dengan lebih detail. FAM dapat allocation dari kerajaan lebih kurang 45 juta ringgit setahun untuk semua program. PSSI Indonesia dapat 280 juta ringgit. Dengan duit tu, mereka hantar 50 pemain muda ke Europe setiap tahun untuk program latihan 6 bulan. Malaysia hantar berapa? 8 orang. Dan tu pun program 2 minggu je. Pemain Indonesia berumur 17 tahun dah biasa sparring dengan kelab Bundesliga. Pemain kita umur 17 tahun masih main kat padang sekolah yang rumput dah botak. Indonesia juga bayar jurulatih import dengan sangat serius. Shin Tae-yong, jurulatih pasukan kebangsaan mereka, dapat gaji RM620,000 sebulan.
Kim Pan-gon, jurulatih Malaysia dulu, dapat RM180,000. Sekarang jurulatih kebangsaan kita dapat bawah RM200,000. You nampak tak pattern dia? Mereka bayar premium untuk dapat yang terbaik. Kita bayar sederhana dan expect hasil luar biasa. Itu macam you beli Proton, tapi nak laju macam Ferrari. Sistem Liga pun lain. Liga 1 Indonesia ada 18 pasukan, semua dikehendaki ada akademi bola sepak dengan minimum 100 pemain muda berumur bawah 21 tahun. Malaysia Super League ada 12 pasukan, setengah tu akademi pun tak ada. JDT memang ada akademi bagus, tapi satu kelab takkan bawa negara maju. Indonesia ada 18 kelab berkembang serentak. Kita ada 1 atau 2 je yang betul-betul berfungsi. Bila musim transfer, kelab Indonesia pergi Europe cari bakat Kelab Malaysia pergi tengok siapa yang free agent. dan murah. Infrastruktur lagi teruk. Indonesia baru siapkan 12 stadium baharu bertaraf FIFA dalam tempoh 5 tahun lepas. Total kos pembinaan RM3.2 bilion dan kerajaan Indonesia sanggup keluar duit tu sebab mereka nampak bola sepak sebagai soft power dan industri yang boleh jana ekonomi. Malaysia bina berapa stadium baharu? 1. Stadium Darul Makmur di Pahang, kos RM320 juta dan tu pun lambat siap hampir 3 tahun. Jakarta ada 4 stadium bertaraf antarabangsa. Kuala Lumpur? Kita share stadium Bukit Jalil dengan lain-lain acara. Kadang-kadang pemain kena main atas padang yang baru lepas konsert K-pop semalam. Sekarang jom kita bincang pasal gaji pemain, sebab ini yang paling jelas tunjuk jurang. Pemain import teratas di Liga 1 Indonesia dapat antara RM150,000 hingga RM280,000 sebulan. Pemain tempatan terbaik, mereka dapat RM60,000 hingga RM95,000. Malaysia, pemain import teratas dapat RM80,000. Pemain tempatan terbaik dapat RM25,000 hingga RM35,000. Evan Dimas, pemain tengah Indonesia yang you mungkin tak pernah dengar, gaji dia RM78,000 sebulan. Safawi Rashid, pemain terbaik Malaysia, dapat RM42,000. Bila pemain berbakat Malaysia dapat tawaran dari Indonesia, mereka pergi tanpa fikir panjang. Brandon Gunn, Muhammadu Sumareh, mereka semua pilih Indonesia sebab gaji 2 kali ganda. Persoalan sekarang, kenapa Indonesia boleh bayar tinggi? Sebab liga mereka ada viewership. Setiap perlawanan liga disiarkan live di 4 saluran TV dan platform digital. Purata penonton TV setiap perlawanan 4.2 juta orang. Malaysia? Perlawanan Liga kita dapat 350,000 penonton je. Sponsor Indonesia masuk sebab mereka tahu 4.2 juta orang tengok. Sponsor Malaysia reluctant sebab ROI tak menarik. Ini bukan pasal kualiti bola sepak semata, ini pasal ekosistem keseluruhan yang Indonesia dah bina dengan strategi dan konsisten. Budaya sokongan pun berbeza tahap. Indonesia ada lebih 200 kumpulan penyokong berdaftar. Setengah tu membership cecah 50,000 orang. Viking Persib Club ada 65,000 ahli yang bayar yuran tahunan RM120. Duit membership tu sahaja dah berjuta ringgit masuk balik ke kelab. Malaysia? Ultras Melaya memang gempak dari segi semangat, tapi membership berbayar tak ada. Penyokong kita datang stadium bila menang, bila kalah stadium kosong. Indonesia penuh walaupun pasukan kedudukan terakhir. Sebab tu kelab Indonesia Berani invest. Mereka tahu penyokong akan tetap datang. Tapi ini yang paling best atau paling sedih, bergantung macam mana you tengok. Indonesia sekarang dah start ekspor pemain ke Liga Eropah secara konsisten. Elkan Baggett main untuk Ipswich Town di Championship England. Asnawi Mangkualam main untuk John Book Motors di K-League Korea.
Witan Sulaiman di Serbia. Mereka ada lebih 15 pemain bermain di Liga Eropah dan Asia peringkat tinggi sekarang. Malaysia, Lukman Hakim kat KV Mechelen, Belgium tu dah kira pencapaian besar negara. Kita ada satu pemain aktif di Eropah. Mereka ada 15. Ratio tu 1:15 dan gap makin lebar setiap tahun. Program pembangunan belia Indonesia pun lain level. Mereka ada National Training Centre di Sawangan yang tampung 300 pemain muda sekaligus. Pemain tinggal sana full-time. Sekolah pun di sana dengan cikgu khas. Mereka bangun pukul 5 pagi. Latihan pertama 6 pagi. Sekolah dari 9 pagi sampai 2 petang. Latihan kedua 4 petang. Makan, nutrition, psychology support, semua disediakan. Kos operasi setahun, 85 juta ringgit. Malaysia ada pusat latihan di Bukit Jalil, tapi pemain pulang ke rumah lepas latihan. Tak ada konsep live-in academy yang betul. Kita expect pemain develop sendiri lepas jam latihan. Dan you tahu apa yang Indonesia buat yang paling genius? Mereka integrate bola sepak dengan pendidikan secara serius. Ada lebih 500 sekolah di Indonesia sekarang yang offer program dual track, akademik dan bola sepak dengan sama weightage. Pelajar boleh ambil SPM setara mereka sambil train 15 jam seminggu dalam program bola sepak yang proper. Kalau tak jadi pemain pro, mereka ada sijil pendidikan. Malaysia, kita masih ada mentaliti bola sepak untuk orang yang tak pandai belajar. Parents masih halang anak main bola. Budaya ni kena berubah. Tapi perubahan budaya ambil masa satu generasi. Taktik dan filosofi permainan pun Indonesia dah lebih maju. Mereka adopt possession-based football dengan high pressing. Pemain muda Indonesia dilatih untuk comfortable dengan bola di kaki, buat keputusan cepat, movement tanpa bola. Malaysia masih heavily rely on counter-attack dan long ball. Bukan salah pemain. Sistem latihan kita ajar macam tu dari umur 12 tahun. Bila you latih budak-budak kick and rush sejak kecil, bila dewasa, susah nak suruh mereka main tiki-taka. Indonesia start reform sistem latihan dari grassroots level 10 tahun lepas. Kita baru nak start sekarang, so gap minimum another 10 tahun. Media coverage dan hype pun beza. Bila pasukan Indonesia main, talk show bola sepak trending number 1 di media sosial. Analis bincang taktik, formation, individual performance secara detail. Malaysia, lepas kalah, ramai hentam pemain, lepas menang, semua jadi hero, tapi in-depth analysis kurang. Fans Indonesia discuss pasal inverted fullback dan gegen pressing. Fans Malaysia discuss pasal kenapa striker tak boleh score. Level of discourse tu reflect level of understanding dan tu affect development keseluruhan. Sekarang kita dah nampak pattern dia. Indonesia invest besar, dapat return, reinvest balik. Cycle tu berulang dan momentum makin kuat. Malaysia invest sikit, dapat return sikit, pas tu komplain tak cukup duit. Kita stuck dalam cycle tu bertahun-tahun. Kalau kita nak kejar balik, kena break the cycle. Tapi macam mana? Kerajaan kena naikkan funding FAM minimum 2 kali ganda dari 45 juta ringgit ke 100 juta ringgit setahun. Sponsor swasta kena masuk lebih agresif. TV rights kena renegotiate dengan lebih baik. Dan paling penting, budaya sokongan kena berubah. Stadium kena penuh, walaupun pasukan kalah. Tapi realiti paling pahit, walaupun kita buat semua tu, starting esok, Indonesia still 5 hingga 10 tahun di depan. Investment mereka 10 tahun lepas, sekarang baru nampak result penuh. Investment kita sekarang akan nampak result tahun 2035. Maksudnya,
Generasi sekarang mungkin tak sempat nampak Malaysia kembali dominan. Kita tengah invest untuk anak-anak kita, bukan untuk kita. Dan tu mindset yang susah nak jual kat public yang nak instant result. Tapi ini dia poin penting. Walaupun gap lebar, bukan bermakna impossible. Thailand pernah jauh ketinggalan dari semua negara ASEAN dalam 1990-an. Sekarang mereka top 3 konsisten. Mereka ambil masa 20 tahun dengan komitmen yang serius. Vietnam dari nowhere jadi powerhouse ASEAN dalam 15 tahun dengan jurulatih Korea yang betul dan sistem yang konsisten. Malaysia ada talent, ada infrastructure foundation yang okey, ada penyokong yang passionate. Yang kita kurang hanyalah political will, long-term vision yang betul, dan kesediaan untuk invest besar sekarang untuk result 10 tahun akan datang. Paling penting, kita kena stop expect miracle. Tak ada shortcut dalam football development. Indonesia faham tu, mereka invest heavy sejak 2015 dan baru sekarang nampak result. Kita nak result tahun depan dengan investment tahun ni, tu impossible. Football development, Macam tanam pokok, you kena siram konsisten bertahun-tahun sebelum nampak buah. Kita selalu tukar strategi setiap 2 hingga 3 tahun bila tak nampak result. Indonesia stick dengan satu plan 10 tahun, walaupun year 1 sampai 5, result tak memuaskan. So what's the realistic outlook untuk 2026 dan beyond? Indonesia akan terus widen the gap untuk next 3 sampai 5 tahun minimum. Mereka on track untuk qualify Piala Dunia 2026 atau 2030. Malaysia, kita struggle nak lepas group stage Piala AFF. Ranking FIFA mereka akan tembus top 100 dalam 3 hingga 4 tahun. Kita mungkin jatuh lagi ke 150 hingga 160 kalau tak buat perubahan drastik. Pemain terbaik Malaysia akan continue hijrah ke Indonesia untuk gaji lebih tinggi. Brain drain dalam bola sepak dah jadi realiti kita. Cuba bayangkan tahun 2030. Indonesia host Asian Cup dengan stadium yang penuh. pasukan mereka ada 8 hingga 10 pemain Bermain di Liga Top Eropah. Malaysia, kita mungkin masih bergaduh pasal kenapa stadium kosong dan kenapa pemain muda tak develop. Except kalau kita start sekarang dengan komitmen yang serius. Kerajaan kena treat bola sepak macam treat badminton atau squash. Sport yang kita kompetitif sebab kita invest betul. Fans kena datang stadium walaupun tim kalah. Sebab attendance tu yang bagi confidence pada sponsor untuk invest. Kesimpulannya, Indonesia bukan cuba kejar Malaysia. Mereka dah lalu kita dan tengah sprint ke depan. Kita yang cuba kejar mereka, tapi jurang makin lebar sebab kita jalan, mereka lari. Realiti 2026 ni pahit, tapi perlu kita accept. Acceptance tu step pertama untuk change. Kalau video ni buka mata you sikit pasal situasi sebenar bola sepak negara, hit like dan subscribe. Share dengan kawan yang masih fikir Malaysia boleh kompetitif dengan Indonesia dengan status quo sekarang. Dan drop komen. You rasa Malaysia boleh ke close gap ni dalam 10 tahun akan datang? Kita ada talent, kita ada passion. Yang tinggal cuma political will dan long-term commitment. Question dia, kita sanggup ke?